tinggalkannya pada muka surat 140. Okey. Bawah juga Fudail berkata, telah berkata Luqman, telah berkata Luqman pada putera, wahai anakku, dunia ini seperti lautan yang dalam, banyak orang tenggelam di situ. Jadikan takwa kepada Allah sebagai perahumu di situ, iman sebagai muatannya, dan tawakal sebagai dayungnya, supaya kamu selamat. Namun aku tidak melihatmu selamat. Jadi pesan kepada Luqman kepada anak dia. Sebab memang kalau kita tengok kisah, selalu kita cerita Pak Luqman ni bila dia cerita pasal naik kedai dia kan, yang tu pun kita dah boleh faham dah dunia ni dengan isi dia macam mana. Naik seorang pun salah, naik dua orang pun salah, bawa saja pun salah, semua salah. Maknanya selagi duduk atas dunia ni, walaupun kita rasa itu kebenaran, tapi tak semua orang rasa itu kebenaran. Sebab ada orang dia ada ilmu, tapi dia tak dapat taufik daripada Allah. Ada orang dia duduk atas dunia, dia tak boleh faham tipu daya dunia, sebab dia tak dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, sebab mereka ni dididik langsung oleh Rasulullah. Apa jaminan saya yang saya boleh selamat? Tak ada. Sebab kalau kita baca Luqman pesan kat anak dia, dia kata kamu duduk kat dunia ni macam lautan yang dalam. Dia bukan saja dalam, dia bergelora. Siapa tenggelam dalam laut ni, dia tentu tak akan selamat. Dia tak boleh selamat. Tak ada siapa boleh mendabik dada yang dia kata aku tak ada masalahnya dengan dunia ni. Aku boleh lah dia kata. Kalau kita tengok cerita Salman Al-Farisi, Salman ni dia bukan orang Arab, dia orang Parsi. Sayangnya ni Parsi dia terlupa jadi Iran, dia jadi lain dia. Salman ni bila dia nak tiba masa dia nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, datang ziarah dia Sa'ad Abi Waqqas. Tengok Salman duduk menangis. Jadi dia kata takkanlah engkau ni yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Salman antara yang rapat dengan Rasulullah. Sebab pernah berlaku dulu satu peristiwa, bila mana pandangan, macam-macam pandangan, bila waktu perang Khandaq yang boleh tarik tu, Khandaq tu, dia merupakan cetusan idea daripada Salman. Dan Rasulullah terima, sedangkan Salman ni dia bukan orang Arab, dia orang Parsi. Tapi bila nak meninggal dunia, dia Sa'ad dia kata, Sayyidina Sa'ad dia kata, takkanlah kamu ni sedih nak tinggalkan dunia kot. Dia tahu kan sebab tu, sebab dia pernah berjanji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak cerita yang itu, saya malu tu kan. Tapi tak cerita. Sorok cerita lagi besar. Kan? Kita sorok satu kisah sahabat kita besar. Lagi kisah tu kisah yang benar. Ada juga kisah tak benar. Orang duk ada cerita juga macam-macam yang ni. Kita pun tengok semua cerita ada bunyi sahabat kita terima. Dia tak semua cerita sahabat kita boleh terima. Takut cerita tu cerita yang palsu. Tapi orang sedap cerita kan, dia sedap. Seumpamanya bila wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang duk rajin cerita. Kisah tu semua orang tahulah pasal Sayyidina Ali dengan Fatimah. Itu cerita yang tak betul. Itu cerita tak betul. Itu cerita tu dah lama dah digendangkan di tengah masyarakat. Lama. Cerita betul je ialah Rasulullah dia mati di pangkuannya Aisyah. Tapi kita tak boleh tu lah. Tapi takut kita macam tu lah. Kita rasa macam betul. Memang cerita betul ni. Aku dengar dah betul nenek aku. Dia bukan kira cerita dari untuk nenek kita. Dia adakah cerita tu betul di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Sekarang isu banyak kan. Orang suruh cerita sedar, cerita sedar itu bahaya ke? Macam kat dulu saya pun pernah cerita ni. Bila saya kata saya nak Umar duk tanam anak perempuan dari hidup kan. Sebenarnya kita kaji duk cerita ni pun tak boleh pakai lah pokoknya. Saya bertaubatlah kepada Allah kalau saya dah silap cerita. Kan, sebab dulu saya ingat cerita ni pun sekadar cerita. Tapi bila kita duk mengaji. Rupa cerita ni pun tak boleh lah. Sebab dia bagi alasan kan. Bukankah anak Sayyidina Umar tu Hafsah? Kalau dia tanam di hidup, mana datangnya Hafsah ni? Ini benda-benda ni kita nak jaga. Tapi ni cerita berbeza. Ni cerita Salman ni cerita tepat lah. Cuma bila nak cerita tak boleh nak sorok sebab kita malu. Sebab Salman dia kata aku menangis sebab aku pernah janji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk atas dunia ni aku ambil bekalan sebagai seorang pengembara kata dia. Aku duduk atas dunia ni, aku ambil bekalan cukup sekadar sebagai seorang pengembara. Malulah saya kan. Saya pakai kereta, saya ada rumah. Mungkin kita tak simpan duit banyak. Tak ada simpan pun kan. Tapi mana kita ada harta. Tentu kita ada harta, kita nak isi minyak pun RM50. Dan sekarang okey lah, RM30 pun dah okey lah. Alhamdulillah, tu nikmat kan. Rezeki Allah bagi. Tapi nak cerita, kira malu lah dengan Salman ni. Kau nak cerita buat ukur dunia ni. Malu lah. Sebab aku menangis ni sebab di waktu aku ni, sebenarnya di hujung-hujung usia dia, kalau ikut cerita, dia ada lebih kurang 20 hingga 27 dirham. Maknanya dalam hujung hidup dia masih ada lagi dunia pada dia. Itu yang dia tak perhati tu. Tak adalah apa, dia sahabat kan, dia tak ada masalah apa. Tinggal lagi kita nak kena faham di situ macam mana satu orang yang sebenarnya dia boleh lebih daripada tu lagi. Dia boleh lebih lagi. Tetapi dia tak ambil sebab dia janji dengan Nabi, aku hidup sebagai bekalan aku bawa ni, bekalan atas dunia ni cukup sekadar pengembara. Macam kita nak faham lah kalau kita nak pergi Kuala Lumpur seminggu. Kita boleh kira lah kalau sehari belanja kita 30 kali dengan 7 baru RM210. Cukup lah. Tapi kita hidup atas dunia ni dah melebihi daripada keperluan hidup kita. Ada lebihan yang banyak. Tapi dalam masa yang sama, berapa ramai orang yang tak dapat apa yang kita dapat. Nah, tu kan boleh faham. Tapi dunia memang tertipu. Tak tahulah kok siapa berani kata dunia tertipu saya. Tak tahu dah. Tapi dunia memang tertipu. Dia tak ada jalan lain lah melainkan istighfar. Saya selalu ulang dulu. InsyaAllah lah kalau jumpa saya nak ulang itu ya istighfar. Sebab saya tak nampak jalan lain kita boleh selamat melainkan dengan istighfar. Innallaha ghafurur rahim. Allah kata sesungguhnya Allah tu maha pengampun lagi maha penyayang. Allah ni dia ya ghafar. Dia ampunkan kita dan dia tutup kesalahan kita. Tapi kita tak mau datang kepada dia. Kita nak serah diri kepada dia dan kita lebih malang lagi tak mau mengaku akan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Itulah masalah kita dengan Tuhan. Sedangkan Allah bagi peluang. Tapi tak ada jalan lah. Tak ada jalan nak selamat. Sebab bila Luqman kata, dia kata bila dunia ni macam laut yang dalam, banyak orang tenggelam dah. Dia kata. Banyak ada orang tenggelam. Walaupun mula-mula dia tak tenggelam, tapi dia tenggelam. Bila dia tenggelam, dia nak dapat balik naik kata dia payah. Dia macam orang kata pasal sakit lah. Bila orang kata sakit ni datang bagai ribut, dia pergi macam semut. Kan? Sama lah keadaan dia. Kan? Bila kita dah tenggelam dengan dunia, memang pula dah tenggelam payah. Laju je. Nak tinggalkan balik, nak balik kepada jalan, dia memang payah. Dia makan masa yang terlalu lama. Sebab orang yang boleh selamat adalah orang yang Allah bagi taufik kepada dia. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah dan taufik kepada kita. Tetapi Luqman dia pesan juga. Dia kata kalau kamu nak selamat, dia kata taqwa.
Jadikan takwa ni sebagai perahu. Tapi tak tahu lah. Bawa tajuk ni memang sulit sekali lah bagi saya. Sebab saya teringat Syekh Abdullah Al-Mubarak. Dia duduk zaman tabi'in. Dia pernah pergi Madinah. Dia duduk dalam syik. Dia pergi Madinah. Bila masuk Madinah, jubah dia koyak. Bila jubah dia koyak, dia pinjam jarum daripada orang Madinah. Dia jahit jubah dia. Lepas tu dia dah balik ke dalam syik. Baru dia teringat yang jarum yang dia pinjam tu dia tak pulangkan balik kepada orang di Madinah. Apa dia buat? Dia pergi balik Madinah semata-mata nak hantar sebatang jarum. Ni warak, tuan-tuan. Kita tak tahu, kita ni mengajar. Kalau orang cikgu dia mengajar pun kadang-kadang dia tak masuk pada waktu pun. Saya dulu pernah mengajar lah, masuk kuliah macam tu lah. Tu dia cerita. Dia akan kata kat tuan-tuan, saya dulu mengajar kat sekolah pun macam tu lah. Tak apalah, anak murid faham ni. Macam tu lah. Habis tu kita bertaubat lah lama-lama kan. Jadi kita ada kesedaran Allah minta maaf semua dulu saya ni juga curi masa. Alah tak apalah Ustaz, tak apa. Memanglah tak apa, tapi tak boleh minta dia maaf. Kalau dia tak maaf kan, tak kata dunia dia payah. Tu warak. Orang kata takwa tu jawapan dia warak. Warak tu kalau nasi bisa putih tumpah boleh putih. Itu sebab kita makan sampai habis. Tu warak. Antara adalah maksudnya dia takut dengan Tuhan. Sampai perkara kecil pun dia ambil kira. Kita benda besar tak ambil kira, benda kecil tak ambil kira, apa benda pun tak ambil kira. Janji apa kita boleh kira-kira. Kita melihat akhirat tu untuk jadi dunia, apatah lagi lah dunia. Kita melihat akhirat tu macam mana akhirat tu boleh kita jadikan dunia, apatah lagi lah dunia. Memang kita akan jadikan dunia tu dengan dunia yang semahu-mahunya. Kita rakus dengan dunia. Tanpa takwa tak ada siapa boleh selamat. Sebab takwa dia yang boleh menentukan bahawa apabila dia berhadapan dengan dunia tanpa masuk apa? Maksudnya dia berhadapan dengan kuasa, dia berhadapan dengan harta benda, dia berhadapan dengan kekayaan, dia berhadapan dengan pengaruh dan sebagainya. Meskipun sewaktu dia persoalangan, tapi dia takutkan Tuhan. Apa yang menjadikan kita ni boleh selamat dengan dunia? Sebab takwa tadi. Sebab kita tahu kita ni mesti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kita kena usaha dapat mutmainnah. Tapi ada ulama yang kata tak dapat mutmainnah pun tak apalah, dapat mulhamah pun jadi. Mulhamah ni bukan tu selamat sangat kan? Sebab dia kadang-kadang naik kadang turun. Tapi dia kata tak apalah, tak dapat mutmainnah, dapat mulhamah pun jadi ya. Dia tak tenang lagi lah, tapi jadilah daripada tak dapat langsung. Sebab dengan itu sahaja dia boleh tenang dengan dunia. Orang tak boleh tenang dengan dunia. Sebab dunia dia mengacau kita betul. Dia kata kalau tak ada takwa, dia tak boleh. Kemudian bila disambung lagi dia kata iman sebagai muatan dan tawakal. Sebab iman, dia undur sunnah takwa. Sebelum takwa dia iman dulu. Dia dah cerita buat takwa. Sebelum sampai takwa tu dia mesti beriman. Dia yakin dengan Allah. Barulah orang bertakwa. Bila orang bertakwa pun kita orang yang warak. Akhirnya orang yang beriman dan bertakwa dia tawakal kepada Allah Ta'ala sebab dia yakin Allah lah yang menentukan hidup dan mati dia. Kan kita sayang macam mana tuan guru kan. Tuan guru sampai masa berapa umur 84 kan. Ramai orang Malaysia sayang. Saya pun tengok ulama ni bila dia pergi menghadap Allah, kita nampak jadi orang Islam bersatu lah. Kan? Kita nampak macam tu. Sampai saya tengok Perdana Menteri pun tengah buat satu ucapan dia berhenti kan. Kita tengoklah video tu. Datang Tengku Adnan cakap dia bisik, lepas tu dia cakap, dia kata tak apa ni tuan guru ni Aziz tak menengger. Maknanya okey lah tu. Dan kenyataan dia tu pun saya sukalah sebab dia kata walaupun berbeza pandangan dan sebagainya, tapi kita orang Islam saudara. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat dia, kita lepas semua balik ke Islam. Semua orang turun. Artis turun, ulama turun, pemimpin politik turun. Sampai tengok orang kata kita taksub pula kan. Bukan taksub kan.
cerita yang paling popular sebab awal tu kan. Itu kan tak maksud, memang ada gambar tengok kan. Bukan saja refer cerita. Orang kat sana tengok-tengok duduk betul ada awal dekat atas tu. Itu dia tak ada benda dalam dunia ni kebetulan. Dia semua ketentuan. Kenapa Allah tunjuk itu? Mana Allah nak beritahu kat kita? Kita ni mesti duduk di bawah ulama. Dia memang tak sempurna dan tak ada orang sempurna pun. Tapi Allah nak tunjuk tu. Dulu-dulu saya selalu baca kisah-kisah wali. Ni ada satu orang wali apa. Dia waktu dia hidup dia selalu bagi burung merpati makan kan. Saya lupa. Tuan tulis ke apa kan. Saya lupa. Kalau tuan ingat tentang dia sabar. Waktu dia hidup memang. Bila dia balik dia burung merpati. Dia tak ada. Dia bukan bela burung merpati ni. Tapi memang dekat rumah dia burung merpati memang datang dulu. Dia bagi makan. Waktu dia meninggal dunia semua burung merpati ni datang dia ikut jenazah dia. Memang dia berlaku. Dia memayungi kan, dia bagi redup macam tu. Lepas tu dia dah selesai pengemumian. Sampai sekarang orang tak tahu. Lepas cerita tu orang kata tak nampak dah burung merpati tu yang mana. Ada. Sama saya ni saya sendiri tengok tu dekat Ulu Kita surah Allah. Batu Nam ke apa, satu orang tuan haji. Saya pernah cerita kat sini kot. Waktu saya mengajar, tapi saya tak ada mengajar tetap. Sekali-sekala saya pergi. Burung yang dah, subhanallah. Dia tahu kereta tuan haji ni ada tak ada. Bila kereta tu ada, burung merpati semua datang tunggu depan solat. Dia tunggu kan. Dia tunggu. Bila tuan haji ni duduk bagi makan, orang pernah kereta dia siap makanan hari-hari, dia buat makan burung. Banyak orang datang. Saya memang kata dah lama buat ni. Dah lama lah dia buat macam ni. Lepas tu dia kata nampak ada. Saya tengok kucing pun tengok. Tak ada terekam burung ni. Kata saya sembang dengan satu orang sahabat di sana kan. Dia kata memang Tuan Haji ke special dia kata. Burung ni, kalau pernah perhati sekali Tuan Haji ni tak mari dia kata. Subuh tak mari lah. Kalau subuh dia tak siap. Orang ni dah tua kan. Burung ni sekong dia. Seolah-olah dia tahu ada ke tak ada dia tahu. Dan dia tengok kereta ni dia penuh dia buka wire. Itu kesalahan tu. Jadi benda-benda macam ni kadang-kadang mungkin orang yang macam kebetulan. Dia mana ada benda dalam hidup ni kebetulan tak ada. Semua benda dalam hidup ni adalah ketentuan. Termasuklah bila meninggal hari Khamis malam Jumaat itu semua habuan. Dia ada hadis yang berkaitan orang meninggal malam Jumaat ni memang betul. Tapi mesti orang kata pula ramai yang orang meninggal hari yang sama. Tengoklah juga Abu Jahal pun meninggal di tanah suci lah. Tengoklah siapa yang meninggal. Tengoklah siapa yang terlibat tu. Kita nak kena faham. Tapi saya nak tegaskan di situ, dia tak ada benda kebetulan. Semua benda ketentuan. Kita terima dengan lapang dada, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan di akhir zaman. Tapi kita sedih lah sebab bila ulama tak ada, dia jadi masalah pada kita. Itu jiwa jadi kacau tu. Sebab al-ulama warisatul anbiya. Dan ulama itu merupakan pewaris kepada Nabi. Bila ulama tak ada, kita nak tengok siapa nak pantau kita. Dan mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik lagi lah. InsyaAllah kan. Mudah-mudahan kita orang kita ni. Mudah-mudahan amin ya. Jadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ada dekat dunia ni kita terima. Kan? Walaupun mungkin macam tak cukup ya. Tapi tak apa, insya-Allah cukup. Kalau fikir dunia bila pun tak habis. Tapi orang jadi lalai. Subhanallah. Supaya kamu selamat. Kata Luqman ni supaya kamu selamat. Itu kaedah dia. Namun aku tidak melihatmu selamat. Saya kata nak selamat, takwa, beriman, tawakal supaya kamu selamat. Tapi dia kata aku tengok kamu tak boleh selamat dari itu. Itu dunia. Kita ada siapa boleh mendapik dada yang dia boleh selamat. Tapi sahabat-sahabat banyaklah tunjuk kat kita kan. Contohnya macam Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni dulu orang duk gelar dia Khalifatul Rasulillah. Khalifatul Rasulillah. Itu peringkat awal orang panggil dia. Kita selalu dengar Khulafa' Rashidin. Khulafa' Rashidin ni dia Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tapi Sayyidina Abu Bakar peringkat awal orang duk sebut dia Khalifatul Rasulillah. Mana orang duk sebut dia macam dia ni pengganti Rasulullah tu. Tak bukan senang. Dia zaman kenabian. Orang tak lawan.
Mana ada orang lawan Nabi, orang tak boleh lawannya. Sebab dia, Nabi ni, dia ada satu maqamul nubuwah. Dia makam Nabi, dia kan? Makam Nabi. Jadi bila Nabi wafat, yang ganti dia, walau hebat macam mana pun, Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni hebat, Abu Bakar ni hebat. Tapi dia tak ada makam nubuwah. Dia cuma sahabat. Itu sebab Sayyidina Abu Bakar mula dapat dunia yang bernama Khalifah ni. Walaupun dia menolak dan menolak dan menolak 3 kali. Dia naik mimbar, dia jatuh. Dia jatuh. Bukan saja buat, tapi memang jiwa dia takut. Siapa nama tu? Usama lah, saya pun lupa. Zaman Rasulullah Tuhan hantar Usama. Pemuda tu. Usama bin Ziyad apa nama dia. Ya, betul ya. 17 tahun kan. Umur dia 17 tak salah dia. Bila Usama yang muda ni memimpin satu apa ni, misi peperangan yang diperintahkan oleh Rasulullah, sampai separuh jalan kena berhenti sebab Rasulullah wafat. Tapi Sayyidina Abu Bakar tengok, bila dia bincang balik, pusyarat balik, dia kata nak hantar turun, Usama ni turun pergi perang, lepas Nabi tak ada. Ramai juga yang kata tak payahlah, dia kata kan. Tapi Sayyidina Abu Bakar dia tak kira. Hampa kata payah tak payah, aku tetap tegas bahawa dia mesti teruskan misi peperangan ni. Sebab apa? Sebab dia merupakan arahan daripada Rasulullah SAW sebelum ni. Aku nak menyambung lagi tugas-tugas ni. Ni Abu Bakar dia hebat. Dunia sikit pun tak berjaya dengan dia. Sebab kita pun faham Sayyidina Abu Bakar ni dah bagi segala-galanya kepada Allah dan Rasul. Masa tu dia tak puas hati, puak-puak Syiah. Dia tak puas hati lah pasal apa. Dia kata, waktu Rasulullah wafat, tengok sahabat-sahabat ni, Sayyidina Abu Bakar tak ada, Sayyidina Umar tak ada kan, Sayyidina Uthman tak ada. Itu dia jadi isu yang tu lah. Sebab sebenarnya dalam Islam, menjaga kemaslahatan negara tu penting. Dia mesti ada pengganti supaya negara tidak kacau. Tapi cantiknya masa itu sebab sahabat-sahabat semua dia duduk dalam keadaan mesyuarat, yang dikata-kata syura, dia menentukan, bukan kita menunjuk, tapi di kalangan sahabat-sahabat itu tunjuk siapa yang patut menjadi pemimpin. Dan mana-mana ditunjuk pun tak ada siapa akan lawan. Abu Bakar ke, Umar ke, Uthman ke, Ali ke, siapa-siapa kan. Kalau ditunjuk tak ada siapa akan menentang. Jadi lagi dia tengok yang lebih rapat dan seniority itu memanglah Sayyidina Abu Bakar. Walaupun Sayyidina Abu Bakar dia tolak. Kan dunia kan, sahabat dia boleh tepih. Kalau kita tak tepih, lantik aku, bagus sangat dia. Lepas ni kita pun akan buat ni. Sebenarnya kita dah tipulah dengan dunia tu. Tapi sahabat datang dunia dia nak tepih. Sebab dia apa dia tepih? Bukan dia tepih maksudnya biar dunia tu kosong, tak. Tapi dia tahu ada sahabat-sahabat lain lagi yang boleh naik lebih baik lagi daripada dia. Sebab bila dia naik, dia kata, aku ni bukan terbaik di kalangan kamu. Dia cakap yang tu. Sebab dia nak maksudkan bahawa ada lebih baik lagi. Banyaklah cerita tu, tak cerita tapi tentang dunia ni memang kita tak layak lah. Tak boleh. Kita tak boleh bersendirian dengan dunia ni. Dia mesti ada satu orang yang lain mesti bawa kita. Kalau tidak, hancur. Memang hancur. Tak payah banyak, sikit je. Sikit pun dah cukup. Kita akan tenggelam dan lupa kepada agama. Kalau mula-mula kita nampak hebat, lepas tu hilang hebat, tak boleh datang dunia kepada kita. Kadang-kadang kita memang dumpun. Sahabat dia memang tak mau, tak datang lagi bagus. Dah datang, kena ambil lah amanah. Tu zaman tu Khalid Al-Walid lagi. Khalid Al-Walid ni dia zaman Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sayang dekat Sayyidina Khalid. Sayyidina Khalid. Kalau pun kau nak kira di kalangan sahabat lain, nak kira alim, dia tak adalah sealim sahabat lain. Tapi dia ada apa orang panggil quwwah, kekuatan lahiriah. Tak salah saya pernah ada zaman
Imam Ahmad saya rasa. Imam Ahmad ni pada orang tanya persoalan yang berkaitan dengan hal dunia macam ni. Dia kata bila bertemu dengan orang yang ada quwwah dan amanah, dia kata, mana satu kita nak pilih? Sebab pada satu orang ni, dia mungkin datang dua dunia je. Atau mungkin salah satu. Satu orang si A mungkin Allah bagi dia kekuatan lahiriah saja. Satu orang si B Allah tak bagi dia kekuatan lahiriah. Itu Allah bagi dia orang yang amanah ataupun orang yang warah. Mungkin orang yang alim. Atau mungkin setengah orang tu Allah bagi kepada dia quwwah dan alim. Atau orang yang al-amin, orang yang amanah. Tapi persoalan ni pernah timbul, orang tanya. Tak salah zaman Imam Ahmad lah. Bila orang tanya, macam mana kita nak letakkan satu keadaan? Sebab dunia ni, kadang kita pun silap letak. Dia kata, tengok pada keperluan masa. Kalau maksudnya, kalau kita perlu situasi perang, situasi nak memimpin orang yang liar, contohnya, kita perlu kepada orang yang kuat, orang yang tangkas. Sebab Khalid Al-Walid, Sayyidina Khalid Al-Walid, saya selalu sebut nama terus, Sayyidina Khalid Al-Walid. Ada ketikanya Rasulullah SAW berpesan dekat Sayyidina Khalid. Dia kata, kamu Khalid jangan lupa, nanti bila musuh jangan hang pancung terus, jangan bunuh musuh-musuh ni. Sebab Khalid ni, Sayyidina Khalid ni, dia cepat, dia bak cantik orang ni, dia tak tunggu masanya. Fuk dia cantik kan. Allah selalu pesan, Khalid, hang jangan buat macam tu, musuh hang jangan bunuh terus. Jadikan dia tawanan. Jadi ada orang mungkin dia kuah dia macam Sayyidina Khalid ni, dunia ni. Ini termasuk bab dunia. Ada orang macam kita nak bagi kita ni bab mungkin bawa kereta ke kan, memang andai betul bawa motor andai. Tapi biasanya orang yang ada kekuatan lahiriah ni, dia mungkin tak boleh amanah. Bukan kata dia tak amanah, dia mungkin tak boleh cenderung pada nak jadi amanah ni, dia payah. Sebab dia suka di luar, dia suka bergerak di luar. Tiba kita suruh dia duduk kat meja tu, kira duit dia tak boleh buat macam tu. Bukan dia tak amanah, tapi mungkin dia tak nak cenderung kat situ. Itu sebab Imam Ahmad dia kata, tak letak seseorang ni tengok pada keperluan masa tu. Kalau keperluan masa tu yang kosong tempat kita ni perbendaharaan negara, jangan bagilah pada orang yang ada quwwah, tapi bagi pada orang yang amanah. Itu kena bijaksana. Macam kita dekat sini nak bagi orang ni jadi Bilal macam mana, nak bagi orang jadi imam macam mana. Tapi macam lah dia dah training dua-dua orang, tak apa. Tak ada masalah. Memang kita kena dedahkan diri kita. Kalau kita tak dedah, memang ada setengah orang ni, jangan ada imam ni, kita jadi imam kan. Tak boleh macam tu. Kita kena bagi peluang. Kalau kita tak bagi peluang, kita kena ingat 5 tahun, 10 tahun akan datang, siapa nak ganti? Selalu kita ingat macam tu kan, baca aku bagus lagi. Tak, sedangkan kita nak bertengkar dengan satu jurang yang berbeza, tak payah. Dia bagi dia peluang. Tapi Lan okey lah, bukan saya kata kat Lan. Tak, Lan kata boleh kata kat aku. Tak lah macam tu. Tak serta kan. Semangat bagi Lan semangat je. Tapi kita tengok, kenapa Imam Ahmad disebut macam tu, bab dunia, kepakaran ni bab dunia. Sebab Rasulullah, walaupun Rasulullah dia tak apa gemar dengan sifat Sayyidina Khalid yang dia tak dan dia tak dan, dia kira pula dantan ya. Tapi selalu Rasulullah akan pilih Sayyidina Khalid untuk pergi perang. Dia tak pilih perang tadi. Dunia yang Allah bagi pada Sayyidina Khalid ni tuan-tuan, dunia yang Allah bagi kepada dia, setiap perang dia pergi menang. Bukan senang kan bila kita pergi menang. Dunia dah datang tu. Dan memang betul pun sampai orang masa tu kata, "Hui, kalau tak ada Khalid tak menang tu." Sampai bila pergi perang orang kata, Khalid pergi. Okey, menang. Itu kata dunia datang. Sampai kerajaan Rom masa tu, sampai mereka pernah tanya, saya pun lupa dia hantar perutusan ke apa. Dia kata kami nak tahu tu ada apa ni, yang Khalid ni dengar cerita dia dapat pedang daripada langit apa dia tu. Sampai timbul cerita khurafat ni tu, cerita lebih kurang macam apa orang panggil
Cerita merepek lah. Tu sekarang ni walaupun ada banyak benda pelik-pelik, kita tak perlu sebarkan sangat. Kita tengok tu untuk kita dah. Ini kita duk sebar tu tak apa-apa kata. Takut nanti orang dia rosak. Kita tak faham. Kita tengok kita subhanallah. Dah lah. Kita duk kempen je tu tak apa lah kan. Jadi macam tu lah. Pasal orang dulu kata, kami nak jumpa dengan siapa tu kata. Yang ada dapat pedang dari langit. Pasal bila dapat pedang dari langit? Kata tak ada. Tak, pasal dia pergi perang menang je. Sebenarnya Sayyidina Khalid Al-Walid, Rasulullah gelar dia sebagai Saifullah, pedang Allah. Jadi dia faham pedang Allah, dia buat pedang Allah kan. Itu zaman Sayyidina Abu Bakar. Tapi bila sampai zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tapi bukanlah dia tak suka. Bukan tak suka. Sebab dia masing-masing orang, dia ada orang dia sayang pun. Kita tak boleh lah nak kata, kenapa dia sayang ni kita? Sebab zaman Sayyidina Umar, dia lebih sayang Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia bukan tak sayang Khalid, tapi dia kecenderungan seorang pemimpin tu mesti ada dia kecenderungan dia. Kalau Sayyidina Abu Bakar, dia lebih cenderung kepada Sayyidina Khalid Al-Walid. Zaman Sayyidina Umar, dia lebih cenderung kepada Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Itu nak cerita bab dunia ni. Mungkin saya dah dengar cerita ni kan. Di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Khalid pergi perang. Masa tu lah Sayyidina Umar hantar pengganti kepada Sayyidina Khalid Al-Walid. Tuan-tuan, dunia letak tengok Allah nak uji macam mana. Tak senang duduk di tahap tertinggi tu. Dapat surat. Surat tu memang surat daripada Sayyidina Umar Amirul Mukminin. Dia kata, Khalid, engkau dipecat jawatan. Aku gantikan engkau dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tengah perang. Kalau kita tak tahu berapa puak dia tu, agak-agak kita berapa camp dia. Mengamuk angkat kursi bawah. Dunia lah, nak cerita dunia. Tapi Sayyidina Khalid Al-Walid sikit pun tak terjejas. Dunia ni dia sikit tak terjejas. Dia terus perang, malah kalau dalam sejarah dulu sebut, lagi hebat perang dia, lagi laju cantik. Bukan sebab marah, sebab dia lagi semangat lagi. Itu habis perang orang tanya, hang tak marah ke? Kamu tengah perang sebagai satu orang ketua dalam kepimpinan yang dirucut jawatan bagi surat tengah perang. Tak marah. Dia kata, aku bukan perang kerana Umar, aku berperang kerana Tuhan Umar. Bila orang tanya balik pada Sayyidina Umar, kenapa Sayyidina Umar buat tindakan macam tu? Sebenarnya Sayyidina Umar dia nak selamatkan iman orang ramai masa tu. Sayyidina Umar nak selamatkan akidah orang ramai masa tu. Apa yang dia nak selamatkan? Sebab sebelum ni, daripada zaman Sayyidina Abu Bakar sampai zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar pun dah tak ada lah. Orang semua kata, oi, kalau Khalid pergi perang mesti menang. Aku takut nanti orang bertuhankan Khalid tapi tidak bertuhankan Allah. Aku nak selamatkan akidah. Itu sebab aku bagi santai dia waktu tengah pemuncak. Nampak? Jadi bila pemimpin dia buat satu keputusan, bukan saja-saja ikut nafsu kita. Tapi hari ini masalah dunia ni, bila pemimpin buat keputusan pun dia pun tak boleh faham. Dia perlawan boleh. Kan? Apa ini? Tak strategi. Sebab tak strategi ni. Saya teringat satu cerita, minta maaf. Saya kalau teringat saya kena cerita. Mungkin saya nak cerita tempat lain lah, tapi saya nak cerita balik. Saya nak Abu Bakar tu, dia tak takut dengan dunia ni. Waktu peringkat awal Islam baru 38 orang dia pengikut, baru 38 orang. Dia minta dekat Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, bagi aku pergi Masjidil Haram, aku nak cerita dekat Islam. Rasulullah kata, tak payahlah, kita sikit, tak payahlah, kemudian lah. Dia kata tak boleh, dia kata jiwa dia tak boleh tahan dah, dia kata bagi dia peluang nak perkenalkan Islam di Masjidil Haram. Rasulullah kata, anak cakap pergi lah. Dia pergi kat Masjidil Haram, dia
Tahulah masa tu orang kafir tengah kuat masa tu. Orang kafir Quraisy. Kita dia berkata, oh Islam lah kamu. Lah tak, Islam lah agama yang benar. Memang kena belasah lah Sayyidina Abu Bakar itu. Belasah juga. Satu orang yang belasah yang paling berat kali belasah dia apa? Uqbah. Uqbah apa? Saya ingat Uqbah apa? Ada dengar saya cerita ni? Allah Rabbi, Uqbah apa nama dia? Dia ni dah belasah Sayyidina Abu Bakar. Pecah ke? Sampai pengsan tu. Sampai pengsan. Tapi dia pun ni orang Arab, dia bukan kabilah mana. Dia punya puaknya Bani Tayyib apa. Depa ni tak Islam ke tu. Depa tak Islam, tapi depa pun ni buat orang Arab tahu lah, dia buat geng dia mesti jaga lah. Kalau kita tahu lah macam ayah dia. Tak tahu lah saya tanya. Kan dia pun kata, dulu saya pun ada anak murid saya 19 tahun. Dia cakap, Ustaz, kalau orang kata Ustaz jangan takut. Tak pergi tahu lagi. Astagfirullahaladzim. Asyik dia. Belas sekolah kan. Macam hebat kan. Senang tu kan apa sahaja itu. Nak bagi kita komputer ni. Sekejap lagi tak ada bayar duit apa. Dulu orang cerita lama lah. Tak ada apa. Tapi nak cerita orang Arab ni, dia bila dengan orang dia ada masalah, dia tak akan dia orang dia duduk rawat balik. Walaupun dia pun tu tak Islam ni. Selamat kan? Sebab Sayyidina Abu Bakar dah pensan. Kalau biar lagi mungkin mati tu. Dia pun belasah tu. Marah tu dia pun dengan Islam tu. Masa tu dia pun dengar Islam ni macam pelik sangat lah. Bila bawa balik, nak cerita ni Sayyidina Abu Bakar ni. Biar dia sedar, tu dia tanya apa? Bagaimana keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah tak sama dengan dia, tapi dia nak tahu Rasulullah apa cerita. Itu yang dia ingat daripada pemikiran bila buka kata, Rasulullah macam mana? Kira puak-puak dia tadi tu, kabilah tadi tu, Bani Tayyib tadi tu yang selamat tadi, kira keras lah. Kalau bahasa kita macam ni lah nak faham, hang leceh betul lah. Kami selamat, kamu tanya Muhammad lah. Dia pun malas layan yang bakal dia tinggal waktu Allah tu lah. Dia pun macam keras lah. Pasal Sayyidina Abu Bakar tanya Muhammad, tak tanya dia. Kau pun kata lah, terima kasih. Kata, dia teringat Nabi Muhammad. Lepas tu mak dia datang. Mak Sayyidina Abu Bakar pun tak Islam ni. Bila datang, Sayyidina Abu Bakar kata, suruh mak dia pergi jumpa Fatimah Al-Khattab. Fatimah Al-Khattab ni kakak Umar lah. Kakak kan. Kakak Umar Al-Khattab. Pergi jumpa, mak tolong tanya dekat dia. Kata Abu Bakar tanya, Rasulullah apa keadaan? Macam mana keadaan Rasulullah? Mak dia ni walaupun dia tak Islam, tapi mak lah kan. Mak dia tak kira anak suruh boleh je. Malu pun tak apa kan dia pergi. Dia pergi jumpa Fatimah Al-Khattab. Dia kata, kamu kenal tak anak aku Abu Bakar? Tahu Fatimah kata, tak kenal dia kata. Muhammad kenal? Muhammad lagi aku tak kenal. Ada benda nak ajar ni, strategi lah. Kita walaupun kenal, kalau benda tu penting, kita tak kenal orang tu, kita berhati-hati. Bukan dia tak kenal, tapi dia pun tak kenal. Macam saya Nur Alif lah. Saya Nur Alif saya pergi rumah kampung ni, macam dia tanya orang, tak kenal, mana kenal. Tapi kalau kita bawa tempat undi nak daftar, kenal. Yang tu dia kenal. Tongkat pun datang daftar. Tapi saja-saja kita cari dia tak mahu. Sebenarnya strategi ni lama dah guna dah. Sahabat dah guna dah. Tak mengaku. Jadi bila mak dia balik, saya kata, dia tak kenal kamu pun. Dia nak bakar tak boleh tidur tu. Mak dia bawa dia pula. Mak dia pimpin dia bawa pergi jumpa Fatimah. Bila jumpa memang dah kenal. Aku memang dah kenal. Ni siapa tadi pada kata, ini memang mak aku. Tadi aku tak percaya lah. Aku minta orang lain ke. Macam tu dia punya hati-hati. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar tanya ke dia, Rasulullah apa khabar? Dia siap tanya lagi, mak kamu boleh percaya tak? Dia masih berhati-hati. Dia kata, mak kamu boleh percaya tak? Tak apa, mak aku tak apa. Baru dia cerita. Itu yang malam ni dia orang pergi rumah Abi Aqam dan dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan bila dia tengok Rasulullah dia pun lega. Puas hati dia. Dia dah lupa dah sakit kat muka dia lupa. Itu pun Rasulullah tanya, ni Abu Bakar, muka kamu ni pecah-pecah ni pasal apa? Dia kata apa, tak ada apalah sikit orang jahat biasa. Orang jahat pukul sikit. Dia tak cerita pun pasal dia pergi kat masjid haram, dia buat pun tak cerita. Tapi tu nak cerita, maknanya sahabat-sahabat ni dididik oleh Rasulullah SAW. Dunia ni dia tak ada apa kesan dekat dia. Yang dia fikir Allah, Rasul. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul. Kita bukan sampai pecah muka nak pertahankan solat. Tak ada kan. Tapi tak boleh nak tahan dia. Tapi kita boleh buat benda lain sampai pecah muka. Subhanallah. Banyak cerita tu kan. Memang tak habis kan. Tapi nak cerita sahabat-sahabat dia dah bagi jalan, bagi contoh kepada kita bahawa sahabat ni kerana mereka dididik oleh Rasulullah SAW ada kekuatan menghadapi dunia, menghadapi pengaruh dunia, menghadapi kuasa politik dunia, menghadapi harta benda dunia. Kita tak ada kekuatan. Oleh kerana kita sungguh-sungguh berpegang kepada Al-Quran, hadis Nabi SAW. Kalau tidak memang tak boleh. Jalan dia yang sama. Jangan kita reka jalan baru. Bila kita cakap jalan baru, dia tak boleh. Biasa kita akan jatuh ya. Okey, sambung dia. Fudail berkata, sebut Fudail, saya tanya kisah Fudail. Tak tu masalah dia. Tapi tak apa, saya baca habis. Tak ada kisah dia kaitan dengan dunia juga kan. Tapi tak apa, saya baca dulu. Fudail berkata, aku selalu memikirkan ayat ini. Ayat Allah Ta'ala, surah Al-Kahfi, saya baca terjemahan dia. Sesungguhnya aku jadikan apa yang di muka bumi sebagai perhiasannya, supaya kami uji manakah di antara mereka yang lebih amalannya. Sesungguhnya kami jadikan pula di muka bumi tanah yang kering, tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Ini maknanya Allah jadikan dunia ni sebagai tempat diuji. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kan, mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ni melainkan perhiasan ataupun mata benda yang menipu daya. Itu dah pasti. Walaupun ada pokok-pokok je. Dia ramai orang tertipu dengan pokok sampai dia tak boleh sembahyang subuh kerana menoreh pokok getah. Berapa ramai orang yang tak bersyukur kepada Allah Ta'ala bila pokok buah-buahan dia lebat buahnya. Sampai dia tak nampak lagi dah Tuhan. Dia nampak hasil usaha dia. Dia nampak dia punya benih dia. Dia nampak baja. Dia tak nampak lagi dah Tuhan. Itu sebahagian kalau kita nak sebut tu kata mata'ul ghurur. Berapa ramai orang yang dia kata mata'ul ghurur dengan anak-anak dia, dengan harta benda dia, dengan kuasa dia. Semua orang kena tipu. Allahu Akbar. Yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Memang Allah kata sampai hari kiamat, besok bila tiba hari kiamat, tak ada guna lagi dah harta benda dan anak bina, melainkan mereka yang balik kepada Allah bawa hati yang selamat. Jadi ramai orang ingat belum kiamat lagi. Kita terlupa bahawa kita sedang menunggu kiamat diri kita sendiri. Kiamat diri kita sendiri itu ialah min alif ta ya. Itulah kiamat kita dan kita sedang tunggu. Kan? Bila kita dah mati, kiamat kecil yang berlaku pada kita, atau benda anak bina semua tak ada buat-buat. Melainkan amal soleh kita. Kalau tak ada lah. Mana kita seorang-seorang lah duduk kat sana. Siapa pedulilah. Siapa-siapa pun. Hakikat semua orang balik rumah lah. Siapa nak buat rumah kat situ? Kalau buat rumah itu bukan ada faedah pada orang mati pun. Lagi masalah lagi dah. Masya Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi saya tanya Fudail ni. Fudail nama betul dia Fudail bin Iyad. Kita bolehlah sebut Syekh Fudail bin Iyad. Dia jadi ulama besar. Ulama besar, dia jadi wali besar. Tapi kisah dia ni pun selalu saya cerita lah rata-rata. Kalau dia nak kongsi kan tentang kehebatan dia, sebab dulu dia ketua perampok. Dunia pernah menipu dia. Fudail ni satu masa dia ketua perampok. Pasal apa tak cerita? Nak cerita kalau kita pernah tipu dengan dunia. Tak apalah, jangan fikir lagi, kita buat perubahannya. Kalau kita fikir sampai bila pun tak habis. Saya tak boleh, dulu saya saya geng apa, oh ye kan. Tak apa, tak payah fikir dah.
Sekarang kita berubah je. Kalau kita fikir kita punya kisah dulu. Dulu saya tu gangster, dulu saya ni macam-macam lah orang nak kata kan. Sampai dia jadi penghalang kepada dia untuk berubah, itu merupakan tipu daya syaitan. Sedangkan Fudail dia kotor kompak, tapi dia bertaubat. Bila dia bertaubat, tengok cara dia bertaubat tu saya nak cerita. Sebab dia melibatkan manusia. Bila dia melibatkan manusia, dia pernah ambil harta benda manusia. Bila dia bertaubat, dia pulangkan balik benda-benda yang berkaitan yang dia pernah ambil. Nampak? Antara zina, kalau hari ni orang faham liwat satu lagi, dengan mengambil hak orang, mana satu besar masalah? Sila jawab. Ambil hak orang. Dia kata ambil orang. Betul ke? Macam tak nak sokong je dulu. Tanya orang muda lah. Mana so? Ambil hak orang. Betul kan? Ambil hak orang tu itu. Tak ada lah. Cikgu cerita rumah kan. Tak ada. Kita nak tengok mengantuk kan. Kita tanya lah. Nanti takut dengan gila dan benda-benda. Tak ada apa. Tak ada sonok. Sebab orang salah faham. Dia zina dan seangkatan dengannya. Benda ni dia dosa dengan Tuhan. Dia dosa dengan Tuhan. Ambil hak orang, dia berkaitan dengan manusia. Bila berkaitan dengan manusia, kena selesaikan dengan manusia, baru Allah terima taubat dia. Pada masa saya cerita lah Pak Zina liwat. Saya nak cerita yang Fudail tu. Dia carilah semua orang dia nak pulang balik. Tapi ada juga setengah orang dia nak pulang. Kenapa? Dia pun dah tak ada dah habis belanja. Biasalah orang merompak kan. Mesti habis belanja dah, nak bagi apa, tak ada benda. Jadi setidak-tidaknya dia jumpa dengan orang-orang yang dia pernah ambil harta dia minta maaf lah. Kalau orang tu maafkan, nak rezeki lah. Tapi bila jumpa satu orang Yahudi, dia jumpa Yahudi ni, dia minta maaf. Yahudi ni kata, aku boleh maafkan, tapi dia bagi syarat. Dia tunaikan syarat tu. Tunai lah sebab orang tu bagi syarat. Kita aku tak maafkan kamu. Yahudi dia tak ada iman. Memang dia nak kena dengan Syekh Fudail ni. Dia kata, hang nampak tak satu bukit pasir? Tak adalah besar sangat bukit pasir. Sederhana lah ke. Bukan bukit tinggi tu kan. Boleh tahan lah. Dia kata, aku nak kamu ambil bukit pasir tu, kamu buat ke hujung sana. Bila kita tak payah. Tapi dia buat. Kalau ikut kisah Hasan ni memang sedih lah. Dia guna kain kan. Dia cedok pasir, dia bawa, lepas tu dia punggah sana. Dia pergi balik, cedok balik, pergi balik, cedok balik. Pagi, petang, malam tak selesai tu. Mana dia selesai? Bukit. Dia pun tidur, dia rehat. Bila bangun pagi besok, subhanallah, bukit pasir tu semua dah medah. Allah membantu dia. Ini pun termasuk oleh baca ayat wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ni tak, itu termasuk Allah akan tolong, Allah akan bagi rezeki dari sumber yang tak disangka-sangka. Rupanya malam tadi ada ribut pasir. Sebabnya ribut pasir. Ribut pasir memang dia boleh pindahkan bukit pasir ni. Tapi cantiklah dia pindah ke tempat yang Yahudi lah. Jadi Yahudi tak perhati, dia kata, aku tak perhati, aku satu syarat dia. Dia suruh Syekh Fudail ni masuk kemah dia. Dia kata dalam kemah dia ada satu tikar. Bawa tikar tu kau ambil dinar emas, bawa dekat rumah. Dia tengok Syekh Fudail pergi masuk kemah. Syekh Fudail pun carilah tikar tu. Dia buka, ambil dinar emas. Memang ada, dia ambil. Lepas tu dia bagi kat Yahudi. Dia tunjuk dinar emas tu. Yahudi ni, Masya Allah, muka pucat macam orang hati. Dia suruh kata, kamu ajarkan kepada aku Islam. Dan Syekh Fudail tak ada pula tanya, kenapa tiba-tiba nak Islam? Ni pun pelajaran kat kita. Kalau orang nak Islam, jangan tanya banyak. Kita bila orang datang kita kan, dia kata, ajar aku Islam. Pasal apa anak Islam tiba-tiba? Banyak tongeng kita ni pun. Orang tu nak Islam tanya lagi. Borang tak ambil lagi lah. Pejabat tutup lah malam. Besok dah Islam. Tak boleh macam tu. Bila orang nak Islam, malam ni dia datang. Malam ni kita Islam dia. Lepas tu kita cakap dekat dia, besok pergi dapat agama, ambil borang isi syahadah balik. Tapi kalau malam ni sehingga besok kamu tak sempat pergi ambil borang tu, kira hang dah Islam dah. Itu yang penting.
Sebab Syekh Fudail tak tanya kenapa. Bila dia kata Islamkan aku, dia ajar dia kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu baru dia tanya. Islam dulu baru tanya. Macam apa dia boleh Islam? Dia kata sebenarnya, bila aku suruh kamu masuk dalam kemah aku, suruh buka tika, ambil dinar, dia kata sebenarnya bawah kemah, bawah tika aku tu mana ada dinar emas? Tak ada apa-apa. Aku saja nak kena dengan kamu je. Tapi bila kamu datang bawa aku dinar emas, ini memang keajaiban lah. Ya. Tadi dia pergi. Itu sebab kalau kita nak faham, kalau yang tadi, kalau dia melibatkan dunia kita dulu, kita berdosa dengan manusia, kita kena pulangkan. Atau kaedah mudahnya, kalau saya tak mampu nak pulang, saya kata kalau saya tak mampu besok, tolong halal kan. Tapi saya tak adalah ambil jalan halal tu, mana kita cubalah. Kalau tak mampu, minta halal lah, minta ihsan je. Atau kita ada pernah ambil benda yang besar-besar nak pulang balik, tak boleh, saya tak mampu lah. Dia kata tak apalah, saya mana-mana yang ada, tak apalah. Tapi kalau dia tetap nak macam tu, kita kena cari juga jalan. Sebab dia melibatkan manusia. Dia berbeza dengan saya sebut tadi, bab zina atau stroke dan liwat atau sebagainya. Sebab apa? Sebab pernah berlaku di Madinah, satu orang pelacur. Ada saudara? Boleh saudara? Boleh. Satu orang pelacur di Madinah. Pendek cerita lah, dia mati. Bila dia mati, tak ada orang Madinah nak mandikan dia. Tak ada. Sebab semua orang pandang jijik. Ni kita nampak tu jijik, kita tak nampak ada benda lain lebih jijik lagi. Cuma satu orang makcik. Dia kata biarlah aku uruskan. Dia seorang. Cuma makcik, kira baguslah makcik ni. Tapi bila sambil-sambil dia mandi tu, dia duduk sebut keburukan orang tu. Itulah kamu ni buat kerja tak elok tu. Sama kan kalau dosa. Kalau hang tak jadi pelacur ni, tak ada, tak semua orang nak mandi. Sekarang tak ada siapa dah. Dia sambil-sambil tu macam dia pukul-pukul lah jenazah tu. Dia macam pukul macam tu lah. Dan dia pukul-pukul tu, pak tangan dia melekat. Tarik-tarik. Kalau kita peluk jenazah mayat kat tu, letak je. Habis heboh cerita. Dia benda sensasi dia cepat. Habis semua orang tu macam-macam pandangan. Sampai ada pandangan yang tak masuk akal. Dia kata potong tangan pun. Makcik senang, potong tangan makcik, selesai masalah. Ada lagi tak masuk akal ni, dia kata paling senang kita ke bumi dengan makcik-makcik sini. Lagi serius lah kawan, betul macam macam ni lah. Jadi yang menyelesaikan masalah Imam Malik, tak salah lah, Imam Malik. Imam Malik ni hebat lah. Imam Malik ni dia duduk di bumi Madinah, dia tak nak pakai kasut. Dia tak ada kasut. Dia tak naik apa-apa kenderaan. Kenapa? Sebab dia menghormati, sebab di bumi Madinah ni ada jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengajaran kepada kita. Kita sampai Madinah, duduk hotel depan masjid Nabi pun kita duduk tidur dalam bilik kita. Ada kes yang kita tengok kan? Cik. Lebih baik duit kita beli. Tahu? Tak ada apa, masjid biasa ya. Kat Malaysia pun ada masjid ni. Ada dia cakap macam tu. Imam Malik jalan kasut pun tak nak pakai. Dia ni selesai masalah. Bila datang tanya makcik ni, makcik dah berapa kat mayat ni? Tak ada apa-apa? Mesti ada. Taklah, makcik kata dia ni apalah, buat kerja pelacur dulu kan, jadi masalah. Macam tu dia turang. Jadi Imam Malik kata, makcik ada saksi ke? Mana ada saksi? Orang Madinah semua cakap. Tak boleh makcik. Taklah, semua orang cakap dia memang buat kerja ni. Apa nak saksi lagi ni? Tak boleh makcik. Kena ada 4 saksi. Dia dalam Islam, bab-bab macam ni, dia bukan nak menghukum, dia nak mentarbiyah. Itu sebenarnya. Jadi makcik ni tak adalah boleh, mana dia nak cari 4 saksi, dia pun tak ada kan. Jadi Imam Malik buat keputusan, dia kena khazar. Masa dia menuduh orang tanpa ada
saksi, maka kena sebat 80 kali. Sebat 1, 2, 3 kan. Sampai yang 80 tu baru tangan dia boleh lepas daripada jenazah. Maksudnya apa? Sebab dia berdosa, sebab dia tuduh orang perempuan ni tanpa ada saksi. Masalah perempuan ni, dia kerja apa pun tu dia dengan Tuhan yang kita cebuk-cebuk tu dia rasa dia. Yang lebih lah. Boleh satu setengah ke? Satu. Macam dia rasa dia tak puas tak cerita tu ni. Sebab zaman Rasulullah SAW tengok satu orang perempuan. Dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia kata aku ni dah berzina. Dia kata hukumlah aku. Rasulullah kata baliklah, mengandung dulu 9 bulan 10 hari tu datang balik. Rasulullah bagi peluang kat dia supaya jangan datang lah. Hang taubatlah dengan Allah. Hang cerita apa. Tapi perempuan dia datang lagi. Dah bersalin dia datang. Rasulullah kata dia datang lagi. Siapa? Kamu balik dulu bagi anak kamu besar dulu. Habis menusu biasa 2 tahun lah. Ingat nak datang aku 2 tahun. Tengok esok 2 tahun dia datang lagi. Astagfirullahaladzim. Dia siap bawa anak dan pegang roti. Dalam riwayat tu dia pegang roti. Rasulullah kata dia datang memang sungguh-sungguh lah. Dia nak kena hukum. Maksud Rasulullah kata siapa nak jadikan anak dia sebagai anak angkat. Kemudian Rasulullah berjatuh hukum rejam sampai mati. Tapi ada tak dalam cerita Rasulullah tanya siapa lelaki yang tidak? Tak ada. Betul, tak ada. Itu dia dengan Tuhan. Sampai bila dah mati juga ni, orang kena baju kena darah kan. Ada orang dia rasa jijik dengan darah ni. Rasulullah kata, kamu tahu tak dia, perempuan ni taubat dia macam taubat 80 orang di Madinah. Maksudnya satu jaminan daripada Rasulullah yang perempuan ni, walaupun orang pandang dia tu, dia masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tu? Ada benda dosa yang berkaitan dengan Tuhan, kita dengan Tuhan. Tapi bila berkaitan dengan manusia, kita kena selesaikan dengan manusia, baru dengan Tuhan. Saya tak mau sebutlah apa benda. Kalau saya cerita ni, mesti kita nampak apa benda berlaku dalam negara kita kan. Saya cuma nak berpesan satu. Sebab saya selalu dengar, kadang bila kedai kopi, orang ni dia tengok suara khabar. Saya cakap ni bukan ada kepentingan apa-apa, nanti tuan-tuan salah faham dengan saya pula. Saya sayangkan orang yang cakap ni. Tapi saya tak boleh nasihat dia. Tapi bila saya mengajar, saya boleh cakap lah. Sebab dia tengok suara khabar, dia kata, oh muka ni memang muka ni pun, dia kata. Kan? Janganlah. Jangan. Apabila kita cakap macam tu, kita kena cari orang tu balik untuk minta maaf. Sebab macam cerita tadi, lah ada saksi ke? Hang sendiri ada saksi ke yang dia buat benda tu? Hang tak ada. Bila tak ada, hang jangan cakap. Hang tengok hang diam dah. Hang cakap tu. Betul. Itu soal buat macam mana? Untuk keselamatan diri kita sendiri. Jangan pandai-pandai nampak mana. Selebih kami cerita lah. Nah, boleh faham tu. Habislah jadilah itulah kita boleh cerita malam. Nah, cerita cepat tak akhir dia. Buat pecat kan. Tak kan saya tak boleh lah pada muka dia. Insya-Allah lah boleh. Boleh terjadilah saya tangguh. Nanti mengganggu masa tuan-tuan banyak hal lagi. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kok ada nak tambah? Ada. Kalau kita berdosa pada orang dah mati, macam mana? pada orang dah mati. Dosa dia sudah pun. Ambil barang ke, kata dia ke. Kita Allah. Allah Akbar. Berat. Sebab orang yang dah tak kena nampak. Macam mana nak kita tebus lah orang. Subhanallah. Dia kalau ikut betul, kalau kita fitnah satu orang tu dah mati, kalau ikut memang tak ada jalan lah. Kalau ikut kan. Tapi kalau kita ambil longgar sikit, kita boleh jumpa ahli keluarga. Maksudnya kita fitnah suami dia kan, kita jumpa isteri dia paling dekat. Kalau tak ada isteri, anak-anak dia, kita beritahu hal sebenar. Kalau mereka macam mana? Mungkin kita kena bagi kata rugi kan, kita kena bagi kata rugi lah. Sebab dia pernah berlaku zaman Sayyidina Umar. Dia bukan cerita tu lain sikit lah, tapi saya nak ambil persamaan tu. Sebab Sayyidina Umar satu sifat yang dia garang, orang takutnya dia. Ada sekali Sayyidina Umar panggil satu orang perempuan. Sayyidina Umar pesan ke orang, kata dekat dia, aku nak jumpa. Perempuan ni tengah mengandung.
Dia dengar Sayyidina Umar nak jumpa dia takut sangat. Bukan nak buat apa. Sayyidina Umar nak jumpa dia. Dia takut sangat sampai dia gugur. Sayyidina Umar dapat tahu cerita tu. Sayyidina Umar nak buat macam mana? Dia bagi ganti rugi. Apa orang tu? Sayyidina Umar dia ada benda yang dia susah hati. Dia selalu tanya dengan dia bagi ganti rugi. Jadi maksudnya bila kita fitnah orang, kalau ikut kaedah tak ada jalan lah sebab dia dah mati. Tapi nak longgar sikit supaya Allah ampun kita cari orang dekat dengan dia. Lepas tu dia berkata, oh tak sangka lah tu hang fitnah. Kami nak ganti rugi sekian-sekian. Kita bagi. Tapi kalau kita rasa kalau dengan keadaan itu berusaha kita, mungkin kita tengok masa yang lebih sesuai lah. Dalam masa sama kita bertaubat kepada Allah. Tapi yang itu nak kena selesai ke. Jadi paling baik jangan kita terlibat. Jangan terlibat. Macam kes sekarang lah, saya nak tambah lagi. Kalau satu orang tu dia salah, kita cerita pun, maknanya kita berdosa juga. Sebab buka aib dia. Kalau dia tidak bersalah, kita cerita, kita rasa tak salah cerita kan. Kita jadi fitnah lah. Dia kuat mana pun, sebenarnya orang tu yang betul, kita yang betul. Atau benda-benda macam ni dia buat ijma'. Dia ijma' ulama semua sepakat. Kalau rujuk Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Maliki, semua dia ijma' pada sepakat. Bab fitnah, bab mengadu domba, bab mengata orang, memang nak cari orang boleh. Dosa. Gimana? Berat lah. Tu kata hatta dalam kitab-kitab yang lain macam kitab apa, saya ada baca kitab penawar bagi hati. InsyaAllah nak mula di Kampung Tanjung. Penawar bagi hati. Kalau siapa minat ni, kita dalam hari apa? Dulu depan lah, kami depan baru nak buka kitab. Penawar bagi hati. Bukan hari, dia penawar bagi hati. Dah buka tempat lain, tapi baru nak buka kat sini. Esok nak join boleh hari Khamis. Minggu, ya kita minggu keempat kan? Minggu ketiga, Khamis minggu ketiga. Minggu depan je lah, Khamis minggu ketiga. Dia ada sebut, dia kata antara zina dengan mengumpat dengan fitnah. Besar fitnah lagi daripada zina. Tapi itulah jalan itu. Selebihnya kita minta ampun dengan Allah. Sebab besar mana dosa pun Allah ampun kan. Kan kita takut lah. Jangan syirikkan Allah. Yang lain insyaAllah. Kita semua orang ada masalah kan. Saya ke semua orang. Minta Allah maaf. Lebih-lebih saya kita cakap ni kadang-kadang tahu lah. Kita rasa macam betul orang tak berhati kita kan. Jadi kita minta maaf lah. Wallah ma'ala. Pasal minta. Macam kita dah mati dulu. Lepas habis. Jadi macam body tak tahu benda. Jadi adakah amalan kita tergantung? Maksudnya macam kita macam tergantung. Dia bila kata amalan tergantung, mana tak dinilai lah maksudnya. Amalan ada tapi tak kena nilai. Itu sebab memanglah saya pun ada kelemahan di situ saya rasa. Kalau saya lah, kadang kita tak inform betul-betul dengan ahli keluarga kita. Masalah hutang kita kan. Sebenarnya memang kena inform kan, dia beritahu kita hutang kan siapa. Tapi kadang-kadang dia rasa macam malu nak cerita. Tak boleh malu cerita je. Supaya bila kita mati, ahli keluarga kita tahu. Bila ahli keluarga kita tahu, dia biasa kalau orang Melayu lah, dia bukan kata sunnah pun di situ kan. Tapi orang Melayu kan, dia biasa dia akan buat pengumuman. Dia kata kalau si mati ni siapa dia berhutang dengan siapa-siapa boleh tuntut daripada saya, atau kita beranggapan kalau tak ada siapa tuntut kemungkinan dia halal lah. Jadi kita tunggu tak ada orang tuntut, mana kita anggap halal lah. Selebihnya kita serah pada Allah. Sebab kita cakap lah itu lah lebih kurang. Tapi memang kena sedar. Memang susah lah. Memang kita semua ada masalah tu kan. Jadi kita minta rahmat Allah SWT. Semua orang hutang, saya pun hutang, semua hutang. Hatta Rasulullah SAW ni pun pernah hutang. Rasulullah sendiri pun ada tunjuk pada kita dia berhutang. Berhutang yang Yahudi lagi. Tapi kaedah macam mana? Bila Rasulullah berhutang, ada sahabat tolong bayar kan. Kita nak bayar untuk sahabat kita berat lah. Sebenarnya itu sunnah lah. Kalau nak tiru sunnah tu lah sunnah. Kita tahu kawan kita ada berhutang, kawan ada RM50 contohnya. Dia duduk cerita kita kan, kawan kita tu ada hutang tu. Banyak. Kita dia tak cerita apa, dia cerita kita RM50. Tak apa, aku settle kan. Dengan minta je lah, dah settle lah. Kan? Kita tolong settle dia pun tak tahu. Lagi cantik, kita dapat pahala, orang tu pun selesai masalah, yang sana pun tak berbayar. Selebih minta ampun lah. Kita memang hutang benar.
Sebab baiknya kita setiap malam sebelum tidur, ya Allah, kalau orang hutang aku halal. Dulu pernah orang tanya soalan, kalau dah halal itu dia bayar macam mana? Boleh ambil, tak ada masalah. Kita halal kalau dia tak boleh bayar. Bukan kita kat depan dia pun, kita nak tidur kan depan dia. Kita nak tidur, ya Allah, aku kesian kat kawan aku tu, kalau dia tak boleh bayar, aku halal lah. Kan? Kita besok pula tengah hati dia bayar, tak apa, kita boleh ambil. Atau mungkin kita ambil separuh, kita pun nak pakai, kita bagi dia boleh. Kenapa bagi aku boleh? Tak apa. Sebenarnya aku dah niat dah, kalau hang tak bayar apa-apa halal lah. Tapi hang bayar buat aku sikit, buat belanja sikit. Tak ada, satu hak kita. Tapi elok kita niat macam tu. Kalau ada orang kata aku fitnah aku maafkan. Sebab apa kaedah tu? Kaedah ni mungkin pelik sikit. Mudah-mudahan kalau kita ada buat masalah tu pada orang pun sentiasa maafkan kita. Orang pun sentiasa halalkan kita. Selebihnya serah pada Allah. Allah Ta'ala. Boleh? Alih. Satu dia kiri kanan tak apa. Satu lagi. Tanda kiamat Allah cabut apa? Ilmu lah. Maksudnya Allah matikan orang alim. Betul ya? Betul. Kan sebab dunia ni dia ada penghujung. Dia sebenarnya kalau ikut kiraan betul 1500 tahun. Dia 1500 tahun. Dia lebih kurang kalau nak faham mujadid. Betul tak? Mujadid ni setiap 100 tahun Allah datangkan seorang. Mula-mula dulu Sayyidina Umar Abdul Aziz. Dia hujung besok tu Imam Mahdi. Bila hujung tu? Ni anak hujung ni. Hujung ni. Cuma kita tak boleh nak kata besok lusa, kita mana tahu kan? Kita tak tahu. Tapi maknanya perjalanan dia macam tu. Dengan Nabi Isa alaihissalam. Sebab sekarang ada satu agama Kristian. Dia bukan agama Kristian lah di Indonesia. Dia pakai songkok, dia pakai apa, dia datang rumah orang, dia bagi salam. Tapi dia duk kempen Isa Al-Masih. Cara dia nak masuk di kalangan orang Islam, dia duk bawa macam tu. Dia duk cerita ke Allah dia bawa dia. Tapi dia cerita Injil, Bible. Ini sekarang macam-macam. Tapi kalau pergi memang kita pening lah. Sebab dia duk pakai songkok macam kita juga. Perempuan pakai tudung juga. Tapi kita memang menunggu Nabi Isa alaihissalam. Tapi bukan sebagai Nabi. Bukan sebagai Rasul baru. Dia Nabi lah. Dia bukan sebagai Rasul baru. Dia pengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa datang menegakkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hujung lah. Jadi Allah cabut satu ulama habis. Mana dah pakai padam lah. Dunia ni dia makin malam lah. Dia macam cahaya yang menerangi. Bagaikan bintang-bintang yang berkerdipan. Dia ada 100 bintang. Sekarang mungkin dah tinggal 49 bintang. Dia takkan tambah, dia kurang. Pada dunia dia makin malap. Sehingga datang satu bintang besar. Bintang besar pada akhir zaman datang, dia cemerlang balik. Lepas tu dia habis bintang tu, dia habis. Kita tak payah buat masalah. Kalau kita baca dalam kitab ni, memang banyak benda kita tak boleh ikut. Ada sahabat dia, bukan sahabat ni pun, orang soleh. Bila saya baca, orang soleh dia, termasuk Syekh Junaid, dia sembahyang 400 rakaat, sembahyang sunat. Kita nak tiru pun tak boleh. Itu sebenarnya Allah anugerahkan kepada dia. Kita nak buat macam mana? Kita jaga yang biasa-biasa pun okey dah. Kan? Kita jaga solat jemaah. Kita buat solat duha mana kita boleh. Kan? Solat sunat. Solat sunat. Apa ni? Fajar tu penting kan? Solat sunat sebelum subuh penting. Kemudian Qabliyah, Ba'diyah, tahajud tak dapat selalu pun sekali-sekala buat lah. Kan? Dapat hari lagi bagus. Tak dapat sekali-sekala pun jadilah. Hujung-hujung pun tak apa. Ini macam nak bagi ringan je. Bukan. Sebab kita ni akhir zaman. Kita ni lain. Berbeza. Memang berbeza. Dengan masa dia pun dah jadi macam mana. Tapi dah kan masa jadi panjang zaman tadi. Ada yang sahabat dia tanya kat Rasulullah. Rasulullah kata sampai satu masa satu hari macam sebulan, satu hari macam setahun. Macam mana satu hari macam sebulan? Tapi bila Rasulullah cerita kat sahabat dia bukan fikir macam mana nak hidup zaman tu. Sahabat dia tanya, "Ya Rasulullah, macam mana kami nak solat waktu macam tu?" Tengok sahabat dia fikir bahawa solat ibadah.
Itu duk fikir, kita nak makan apa masa tu? Allah Alam. Betul tu? Ha? Jadi ya, tutup kan? Tak boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf salah silap. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.